Kita kena cari bantuan Mairu. Macam mana nak cari, ya? Ada seorang yang mungkin tahu tempat tu. Apa yang awak buat di sini, hei orang jahat? Orange Beard! Lu si jahat 11 lautan tu. Dan kuncu-kuncunya yang jahat tu telah menculik Willa, cinta hatiku. Biar kami tolong. Dah sedia, Ben? Har, mari tamatkan. Cukup! Kekuatan singa! Rasanya inilah jalan yang awak cari tu. Matuan Mairu! Betul ke kita boleh percaya dia ni? Mestilah. Katanya tahu jalan ke lautan 1000 batu karang. Hei, Kate! Kemana kita nak pergi ni? Ada jalan pintas. Kalau kita lalu Dewan Tawanuk tinggalan purba, boleh jimat banyak masa. Dewan Purba apa nama benda tu? Tawanuk. Ia penempatan laut purba yang diabaikan. Ia di antara kami dengan lautan 1000 batu karang. Kenapa mesti ada saja laluan yang nak kena lalu? Panjatlah, galilah untuk sampai ke tempat yang dituju tu. Awak ni, mana semangat mengembara awak? Ken, betul ke jalan ni menuju ke lautan 1000 batu karang? Mestilah pasti. Jadi, awak pernah ke sana? Saya, pahlawan laut yang paling hebat. Awak persoalkan saya ke? Walaupun tak pernah ke sana, tak bermakna saya tak tahu ia di mana. Saya bagi amaran. Jangan cabar kearifan saya tentang laut. Maaf. Alah, pahlawan laut terhebat ni boleh tahan juga terasa hatinya. Apa dia? Ken, apa benda tu? Dewan Tawanuk kena lalu sini. Maksudnya kita kena masuk ke situ? Apa benda tu? Tengok, seram kan? Dah agak. Dekat dengan darat ni, jadi ni mesti limpahan sungai. Susah kalau nak lalu sini. Kalau cari jalan sekitar ni? Kita mungkin tak ada masa, Lena. Nak cari mungkin berminggu atau berbulan. Ken cakap ini jalan pintas. Tunggu apa lagi ni? Saya dah cakap Tawanuk kena lalu sini. Apa? Ada kabut sikit pun nak takut ke? Si belagak tu kena perlahan sikit. Nanti tertinggal pula. Hei, Ken! Perlahan sikit. Jangan laju sangat. Kenapa ni warga darat? Awak rasa tak biasa ke macam ni? Cepatlah. Bukankah kita nak cepat? Marilah, wahai warga darat. Wow! Ah, cubalah kejar saya. Saya hanya satu-satunya. Boleh tahan juga warga darat kan? Apa kata awak? Sekarang tengok ni. Yahoo! Itulah tadi belagak sangat kan? Wow, berhenti!
Semua, berhenti! Apa? Dah nak mengalah kah? Hah! Sama-sama. Saya boleh nampaklah. Inilah jalan masuk ke Dewan Tawanuk Tinggalan Purba ni. Memang betul lah tu. Biasanya kalau kita nak ke satu-satu destinasi, kenalah lalui banyak onak duri. Yelah, tadi kan kita dah kejar seekor jerung dalam kabus yang pelik. Dah lah sarapan pagi pun kita tak makan lagi. Di sini, ikut saya. Tempat apa ni? Mesti dah terbiar berabad lamanya. Ia menakjubkan. Oh, apa tu? Lina, boleh tak kita lalu sini? Rasanya Phoenix Laut tak muat lah. Saya akan guna senjata saya letupkan tempat ni supaya boleh lalu. Tempat ni pun macam nak runtuh. Kalau letupkan, lagilah teruk nanti. Apa kata kita bersihkan tempat ni dengan tangan je? Mungkin makan masa tu. Mungkin banyak lagi terowong yang akan runtuh di depan nanti. Kita keluar kapal, cari laluan dulu dan baru bersihkan laluan tu bila dah tahu jalan yang betul. Baik. Bagus juga tu. Kane? Saya masih rasa. Yelah. Wah. Hey Spike, saya ingat lagi sepatutnya kali ni giliran awak yang kena cas lampu suluh ni kan? Sekarang dah gelap lah. Tempat ni dah cukup menyeramkan. Maaflah. Saya memang nak cas lampu suluh semalam tapi saya sangat asyik buat masakan snack kerang laut saya yang sangat sedap tu. Lazat? Spike, sebab awak memasaklah kapal ni dah berbau, busuk tau. Tapi ia memang lazat pun. Sihat, sedap dan 100% kalis air. Nah, cubalah. Suka hatilah. Saya dapat lebih. Oh, tiap kali. Jangan main-main. Masa dah suntuk ni. Mari pergi. Wow, hebat betul tempat ni. Hebatnya. Sungguh cantik. Kalaulah ada stok aqua mudah air. Hei semua, tengok ni. Ada cahaya di sini. Mungkin ada jalan keluar. Hey Twitch, jangan berenang jauh sangat. Kita tak boleh berpecah. Tapi cantik sangatlah. Saya tak boleh nak agak dari mana cahaya tu datang. Twitch, jangan jauh dari pasukan. Tapi saya cuma nak tengok aja. Ah! Oh, tidak. Twitch!
awak cabar General Kane dan pencak rahsianya yang hebat, pahlawan yang paling terhebat seluruh lautan. Hei, lembab, masa awak dah sampai dan awak akan dapat balasan. Sudahlah, Kane. Kita tak ada masa. Berani awak persoalkan saya? Saya boleh serang tadi. Biarlah. Tengok, ia dah berundur. Ia serang kita. Saya tahu. Ia dah kalah pun. Marilah. Banyak lagi hal penting nak diuruskan. Kalau awak tak halang tadi, saya pasti dah boleh guna. Mari kita fokus untuk cari laluan yang betul. Mari semua. Sebesar manalah tempat ni? Dah berjam-jam lah kita berenang di dalam ni. Memang luaslah dan terabai. Dah bertahun lamanya tak ada hidupan di sini. Kalau ada yang sesat di sini, mesti kelaparan. Tapi saya yang lapar sekarang. Ikan lampu tadi tu mesti tengah cari makanan. Kalau ia tinggalkan terowong untuk cari makan, kita boleh ikut. Mungkin boleh jumpa jalan keluar. Saya tak pernah dengar idea lapuk entah apa-apa macam tu sepanjang hidup saya. Itu kerancangan awak yang paling hebat. Tapi salah siapa ya? Kita dah tersesat di dalam tempat ni tadi. Saya dah cakap, inilah laluan untuk ke Lautan Seribu Batu Karang. Ya, tadi awak cakap tempat ni adalah jalan pintas kan? Jauh betul, tak rasa macam dekat pun. Saya tak nampak pun awak bagi idea bagus untuk kita keluar dari sini. Jangan lupa siapa yang selamatkan awak dari mulut ikan lampu tu tadi. Letupkan sesuka hati, tak buat awak macam Wira pun. Saya pahlawan dan saya lindung pasukan kita. Keselamatan memang ia tanggungjawab saya. Dan cara terbaik untuk selamat ialah dengan singkirkan setiap bentuk ancaman. Semua, cuba dengar. Hei, amarah jerung bukan jawapan untuk segalanya tau. Pahlawan sejati tahu kadang-kadang ada penyelesaian yang lebih berperi kemanusiaan. Semua, dengar. Ia menuju arah ni. Mungkin ia dengar kita. Kita kena cari jalan keluar. Dan cepat. Mari, ikut sini. Baguslah. Pintu lagi. Makanan pun tak ada sikit pun. Saya dah mula terfikir tentang snack kerang laut awak tu. Tak boleh. Saya punya. Ikan tadi tu, saya boleh hidup baunya. Ia makin dekat. Rasakanlah. Bertenang. Berundur. Awak si ikan besar jahat. Awak datang nak lawan balik, ya? Baik, marilah sini. Wow. Mana ia pergi? Hati-hati. Ia mungkin menyorok di antara terowong tu. Dan nak serang hendak. Keluarlah dan lawan depan-depan, si pengejut. Marilah berdepan Kane yang kuat serta takdir awak. Cepat Spike sini. Spike, hati-hati.
Awak nampak tak? Ia buta lah. Hai semua, ikan tu dia tak nampak. Hei, di sini. Tak, di sini. Wow! Di sinilah. Saya di sini. Berkesan. Sikit saja lagi. Hei, awak si lembab. Sekarang, Kane. Nanti, satu serangan lagi. Wow! Ah! Kane, sekarang. Tapi awak akan... Cepat, sekarang. Wow, pedal pop. Bagus awak kemudi. Tapi nyaris-nyaris saja. Jangan takutkan saya macam tu lagi. Awak ni bukan apa pun. Semua tak apa-apa ke? Mestilah. Sekarang, saya akan tamatkan riwayat awak. Kane, jangan. Tapi, saya... Bunyi apa tu? Spike, perut awak ke tu? Taklah, bukan saya. Hei, bunyi ikan lampu ni lah. Saya rasa ia macam lapar lah. Hai, kawan. Spike, jangan. Ambillah ni. Semua tengok. Ikan ni sukalah. Ya, rasanya cuma dia yang suka snack awak. Rasanya awak dah ada kawan baru lah, Spike. Baik semua. Mari kita bebaskan kawan baru Spike tu. Mari, alihkan batu besarnya. Ya, saya gembira masalah selesai. Tapi, kita masih tak tahu jalan keluar. Mungkin sambil menyelam sambil minum air. Wow, bagus Kane. Awak berjaya keluarkan kita. Baiklah semua, dah ada jalan keluar. Kita bersihkan laluan untuk Phoenix Laut. Mari mulakan. Mari Kane, tolonglah. Kane, awak buat apa tu? Kita tak ada masa lah. Amarah Teror! Rasanya dah boleh pergi. Betul kan?
dia pun rasa macam kita dah boleh keluar. Bagus, Ken. Ya, betul cakap awak tentang ikan tu. Rasanya saya dah berkeras sangat. Memang ada penyelesaian yang lebih baik sebenarnya. Rasanya kita semua dah belajar sesuatu hari ini. Mari keluar sekarang. Hei semua. Hei. Hei, saya tak jumpa snack kerang laut saya. Ha? Hei, dia lapar lah. Dan sebab dia nampak macam suka sangat. Jadi, kami bagi semua makanan awak. Oh. Tak apalah. Saya akan masak snack kerang laut yang baru pula. Jangan!